Nanti jadi macam SST kepada buah limau nanti. Kan itu benda tergopoh gapah lah tu. Maksudnya kamu tak pergi tengok satu-satu, tak fikir dulu, tak tengok data yang sebenarnya buah ni importnya berapa, yang orang makannya berapa, pakai pukul rata saja. Buah import, ingat semua yang import tu avocado. Tak check dulu. Kan jadi akhirnya yang kena jawab Anwar Ibrahim. Yang buatnya pegawai kan, Menteri Kewangan kedua ke, geng-geng bos dia yang kat sana, dia tak jawab pun. Jadi kalau dalam tempoh 2 minggu itu kamu buat kerja tergesa-gesa macam itu, dan jadi sekali lagi lah avokadonya. Itu maksud saya, tidak ada kepentingan untuk cuba nak melayan yang di luar ini. Jangan kacau kementerian. Mereka dah buat kerja yang baik, kekalkan begitu. Dah pandai-pandai catur untuk sampai jadi macam ini. Apalah salahnya sedikit sebanyak nak menjawabnya? Jawab je lah. Janganlah heret seluruh kerajaan dalamnya. Itu maksud saya lah. Jadi Fahmi dia nak buat macam mana? Dia kena jawab lah. Ini gitu gini. Jadi Fahmi sepatutnya dia tahulah. Kamu juru cakap kerajaan. Sekarang kerajaan cakap 1, orang jawab 5. Pandai-pandailah, tak payahlah sampai dia nak mula mengheret kepada kerja hakiki kementerian kerana dia ada kesan yang besar kepada negara kalau tersalah buat tergopoh gapah. Baik. Saudara Faizal, kalau ada So, YB, maksudnya pada masa itu, semasa YB resign itu, ranking 13 itu sebenarnya sudah sedia untuk dibentangkan pada Jun 2025. Is that the situation? Pembentangan terakhir kepada jemaah menteri seingat saya ialah Februari 2025. Pada 20 Februari 2025 itu, kementerian-kementerian telah pun diberikan arahan bahawa mana-mana yang mereka tidak bersetuju, sila kembali supaya kami dapat rundingkan kementerian baik.